Jam baru daripada Suunto, Suunto Run. Hari ni kita akan rasmi pakai jam baru Suunto Run. Let's go guys. Baru-baru ini brand Suunto telah keluarkan satu produk baru daripada mereka. Nama model ini adalah Suunto Run. Target utama untuk jam ini adalah untuk pelari-pelari beginner sehinggalah mid range runner yang inginkan satu prestasi yang luar biasa lain daripada yang lain. Korang kena check out tentang jam ini. Jadi brand Suunto telah hantarkan satu produk baru kepada aku untuk bagi beberapa review yang sejujurnya daripada aku sendiri, dan tanpa melengahkan masa, aku tak sabar nak unboxing. Apa lagi guys? Let's go. Pertama sekali kita hidangkan dengan gambar kotak depan Suunto Run. Pandangan belakang ada serial number tau, dan kita koyak terus untuk kita nak buka. Jeng jeng jeng, ada apa dalam kotak ni? Benda pertama sekali kita akan nampak jam. Jam ini memang cantik gila. Warna jam aku dapat ni warna lime tau. Dia seakan-akan campuran hijau kuning. Lawa. Oh ya, yang tadi tu kotak pelekat tau. Kemudian korang akan dihidangkan dengan kotak tali jam. Tali jam ni ada dua jenis, satu yang kecil, satu yang besar. Macam aku ambil saiz kecil. Next, korang akan dapat tali charger. Difahamkan charger edisi kali ini sangat berbeza dengan edisi sebelum-sebelum ini, dan hujung charger itu adalah jenis Type C. Ini adalah buku warranty, bukan buku manual tau. Ini sajalah yang korang akan dapat apa yang korang beli. Yang penting jam, tali jam, charger. Jom kita pasang tali jam. Aku first time tau pakai tali jam macam ni. Dia ada satu roller besi tau, kalau korang perasan. Korang kena ada benda tu baru korang boleh pasang macam ni. Macam ni rupa display once korang dah aktifkan. Aku nak try charger ni macam mana, muat ke tak. Memang ngam lah dengan optical HR yang baru ni. Ada 3 button, atas, tengah, digital crown dan bawah. Ini adalah optical HR. Ada 4 LED. Jenis material screen Gorilla Glass. Control panel ada heart rate, steps, sleep data, progress training, recovery, training volume dan lain-lain. Setting pula, paling atas general, connectivity, outdoor, activity and training, sleep, notification and alarm. Lepas tu kita ada focus mode, tone and vibration, dan last sekali untuk display. Jam ini ada 34 jenis sukan. Macam-macam jenis sukan korang boleh try. Bukan setakat lari saja, basikal, hiking, swimming, yoga, pilates dan macam-macam lagi. Dari segi touchscreen memang okey, smooth, dan aku suka dia punya tali, fabric. Material dia nylon. Kau boleh basuh bila kau nak. Kali ni aku cuba try pakai jam ni waktu lari. Jam suruh kita warm up dulu. Ini dia punya paparan paling atas. Ada heart rate, performance kau punya load training, jarak larian, berapa current pace, dan last navigasi breadcrumb map korang. Oh ya, jam ni tak ada offline map tau. Once korang dah complete activity run korang, ini yang korang akan nampak. Total time, average pace, jarak larian, step, average heart rate, zone training korang. Ada juga average power, cadence, ground contact time, elevation, dan berapa banyak burn kalori. Banyak tau data analysis yang korang boleh dapat through jam saja. Tapi kalau kau nak lebih details, kau pergi ke Suunto app. So itu sajalah sharing untuk kali ini. Aku just nak tunjuk beberapa overview daripada apa jam yang aku pakai ni, Suunto Run. Tapi aku belum puas hati untuk nak try lebih panjang. Kita akan tengok untuk next video. See ya, jumpa lagi. Bye bye.